A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, yang pertama sekali bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini terlalu banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan daripada banyak-banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, daripada kita baru bangun tidur, daripada kita baru dilahirkan sampai sekarang, nikmat yang terbesar tidak lain tidak bukan adalah kita masih lagi lahir dalam keadaan Islam. Tak cukup sekadar tu, Allah tambahkan lagi nikmat pada kita. Hari ini kita masih lagi berkesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang sangatlah mulia. Betapa ramainya sahabat kita yang tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Betapa ramainya orang yang sekarang ni dalam keadaan yang jahil. Tetapi pada hari ini kita dapat bertemu di bulan Ramadan. Dan bukan setakat itu saja, kita juga dapat saling mendengarkan peringatan. Sebab itu Allah menyebutkan dalam surah Al-A'la, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu akan menjadi manfaat bagi orang yang mengambil peringatan. Siapakah orang yang mengambil peringatan? Siapa tahu siapakah orang yang akan ambil peringatan ini? Orang beriman. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 55, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu adalah bermanfaat hanyalah bagi orang-orang yang mukmin. Jadi masya-Allah, tadi kita mendengarkan sedikit sebanyak tazkirah daripada Al-Fadil Ustaz Muin, iaitu berkenaan dengan surah Al-Hasyr ayat 18, ayat yang dibacakan oleh imam tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Iaitu kita perlu buat persiapan kita untuk menuju ke akhirat. Tetapi timbul satu persoalan. Apakah persiapan kita? Apakah bekalan kita untuk menuju ke akhirat? Siapa tahu? Apakah bekalan kita untuk menuju ke akhirat? Amalan kita adalah bekalan untuk kita menuju ke akhirat. Dan cara untuk amalan kita diterima adalah dengan Al-Quran. Amalan kita semua daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Kerana itulah yang Nabi tinggalkan kepada kita. Nabi bagi tahu, Nabi tinggalkan kepada kita dua perkara, lan tadillu, yang di mana dua benda ni takkan larikan kita, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi oleh itu insya-Allah pada hari ini tazkirah kali ini saya ingin memberi, jadi insya-Allah di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tazkirah yang bertajuk Ramadan bekalan menuju ke akhirat. Jadi, bagaimana untuk kita menjadikan Ramadan kita bekalan menuju ke akhirat? Iaitu dengan kita jadikan puasa kita tidak sia-sia. Kita jadikan puasa kita ni dengan sebenar-benar puasa. Sebab Allah sendiri bagi tahu tujuan utama kita berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu." Allah menyeru kepada kita semua, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila turunnya firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'aka, buka pendengaran kita, fokus, dengar elok-elok. Sebab selepas ayat Allah ya ayyuhallazina amanu ada perintah dan larangan yang Allah ingin beritahu kepada kita, khusus kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan ke atas kita semua ni untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan puasa ni bukan setakat kepada kita saja, tapi umat-umat terdahulu juga disyariatkan berpuasa. Macam contoh Nabi Daud. Nabi Daud pun berpuasa juga. Bahkan dia punya puasa selang sehari. Hari ni puasa, esok tak puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian Allah bagi tahu apa sebenarnya matlamat dan tujuan utama kita berpuasa. Allah bersambung, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi inilah takwa. Takwa inilah juga bekalan kita untuk menuju ke akhirat. Sebab tu kita perlu juga bila sebut tentang takwa ni, kita perlu tahu apakah ciri-ciri orang yang bertakwa.
Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa bermula daripada surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan berlumbalah. Allah bagi tahu. Orang bertakwa ni ciri-ciri dia berlumba ila maghfirah, kepada keampunan Allah. Kenapa Allah sebut orang beriman ni dia kejar maghfirah, keampunan Allah? Kenapa Allah tak sebut kejar thawabullah ke? Tapi kenapa Allah sebut maghfirah? Kenapa Allah tak sebut kejar pahala? Siapa boleh? Kerana dengan keampunan Allah lah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah lah kita akan masuk ke syurga Allah. Jadi sebenarnya amal soleh yang kita buat dekat dunia ni, kita solat, kita baca Quran, semuanya adalah untuk kita mendapatkan keampunan dan rahmat Allah. Kerana inilah yang bawa kita ke syurga. Kalau katakan amalan kita ni yang bawa kita ke syurga. Contoh kita ibadah 30 tahun tanpa henti. Agak-agak layak tak? 30 tahun kita ibadah, kita solat, baca Quran tanpa henti, untuk kita duduk ke syurga Allah yang khalidin, yang kekal selamanya. Layak tak? 30 tahun untuk duduk ke syurga Allah yang kekal. Semestinya tidak. Kalau ikut logik, 30 tahun kita ibadah, 30 tahun je kat syurga. Tetapi disebabkan rahmat Allah, kita dapat syurga Allah. Kita sambung ayat tadi, surah Al-Imran. Maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Dan syurga wa jannatin arduhas samawat, yang besarnya lagi besar daripada langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita masuk pasal orang bertakwa. Kemudian Allah sebut ciri-ciri pertama orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra. Yang pertama sekali, dia infakkan harta dia dalam keadaan dia senang, wad darra, dan dalam keadaan dia susah. Jadi macam mana kita nak infak harta kita kalau dalam keadaan kita susah? Kita tak ada harta ni, kita betul-betul tak ada duit. Macam mana kita nak infakkan harta kita? Senyum. Masya Allah. Senyum. Dan Nabi sendiri bagi tahu dalam satu hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum kepada saudara engkau dengan wajah yang ceria adalah sedekah. Tengok, ya Allah, ini rahmat Allah. Kemudian wal kazimin al-ghaid. Dan ciri-ciri orang bertakwa ni juga ditahan marah. Memang susah untuk kita tahan marah kan, lagi-lagi di bulan Ramadan. Tak cukup sekadar tu, tinggi lagi wal afina 'anil nas. Nak tahan marah ni, lepas tu nak maafkan. Ya Allah, memang susah untuk kita jadi orang yang bertakwa. Jadi bulan Ramadan kali ini kita cuba untuk dapatkan matlamat utama kita berpuasa, iaitu untuk kita bertakwa. Kemudian ayat 135, ayat yang terakhir tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang mereka melakukan fahisyah, dosa besar, aw zalamu, dan dosa yang kecil, anfusahum dzakarullah, diri-diri mereka terus ingat kepada Allah. Sebab tu dalam ayat tazkirah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, wala takunu kalladzina nasallah. Janganlah kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab itu bukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Akhirnya nanti kita jadi orang yang fasik. Jadi kalau kita orang-orang yang bertakwa, pasti kita bila buat dosa, anfusahum zakarullah, kita akan terus ingat Allah, dan kemuncaknya kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi di bulan Ramadan ni juga perbanyakkanlah kita membaca Al-Quran. Kenapa? Kerana sebagaimana yang saya sebutkan di awal muqaddimah tadi, dengan Al-Quran inilah cara untuk kita menghasilkan amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada syarat, iaitu kita kena faham. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah juga ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi bila bulan Ramadan ni bulan yang diturunkan Al-Quran, ianya menjadi bulan yang mulia. Sebab apa? Sebab Al-Quran. Dengan Al-Quran lah segalanya menjadi mulia. Sebab tu Allah sebut dalam surah Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran ni yang Allah turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, dan kepada kita semua, mubarakun, penuh berkat. Maksudnya kasratul khair wa dawamuha, kebaikan yang banyak dan berterusan. Kita tengok Nabi SAW, Nabi menjadi orang yang paling mulia. Sebab apa? Sebab Al-Quran.
malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling banyak disebut dalam Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran dia jadi malaikat yang paling mulia. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Qur'an, nanti kita akan masuk sikit. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, tapi Al-Quran ni bukanlah sekadar kita baca. Tapi dia ni hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi kita semua. Jadi bagaimana untuk kita menjadikan jadi siapa boleh beritahu bagaimana untuk kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kita? Macam yang Ustaz sebut tadi, kita perlu faham, kita perlu hayati, kita perlu tadabbur. Kita perlu faham. Maka sebab tu di bulan Ramadan kali ini saya ingin mewasiatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, bila bulan Ramadan ni kita cuba dapatkan 3 perkara ni. Iaitu yang pertama sekali, kita cuba perbanyakkan tadabbur Al-Quran. Perbanyakkan kita memahami Al-Quran. Tadabbur ni maksudnya kita renung ayat tu depan belakang, dan di hujungnya kita akan dapat pengajaran ibrah pada diri kita. Dan yang kedua, kita cuba perbanyakkan baca Al-Quran. Baca sahaja, khatam berkali-kali. Sebab tu kalau Imam Syafi'i, dia khatam Al-Quran di bulan Ramadan ni sehari 2 kali. Dan yang ketiga, kalau kita boleh up lagi, kita cuba tambahkan lagi hafazan kita di bulan Ramadan. Kerana inilah masanya. Dalam 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, Allah datangkan kepada kita bulan Ramadan. Inilah masanya untuk kita buat persiapan kita menuju ke akhirat, dan agar kita tidak menjadi orang yang fasik. Sebagaimana yang Ustaz sebut tadi. Maka sebab itulah Al-Quran ni sangatlah penting. Dan ianya adalah panduan kepada hidup kita. Panduan untuk kita menuju ke akhirat. Allah bagi tahu dalam surah Al-Isra ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang benar-benar lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberi khabar gembira kepada kita, iaitu kepada orang-orang yang beriman, iaitu kalau kita beriman dan beramal soleh, lazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira, nescaya bagi kita syurga. Jadi bulan Ramadan ni macam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di bulan Ramadan ni Allah dah bagi kita macam-macam kelonggaran, iaitu Allah bagi kita diikat syaitan-syaitan. Idza kana awwal, Nabi sebut dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwal lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Apabila sampai tiba kepada kamu start dia masuk malam pertama bulan Ramadan sampai habis, suffidatis syayatin wa maradatul jin, diikat syaitan-syaitan yang paling jahat. Allah dah bagi kita kelonggaran. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka, falam yughlaq minha bab, dan ditutup dengan serapat-rapatnya pintu neraka, dan takkan dibuka sedikit pun pintu neraka tu. Dia ditutup dengan betul-betul rapat. Ya Allah. Jadi inilah masanya. Bila lagi? Tak cukup sekadar tu. Wa futihat abwabul jinan, dibuka pula pintu-pintu syurga. Falam yughlaq minha bab, dan tidak akan tertutup darinya walaupun satu pintu. Ya Allah. Kemudian Allah dah bagi macam-macam nikmat. Inilah sifat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap hari kita dengar surah Al-Fatihah, imam baca Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah Ar-Rahman, khusus kepada kita semuanya, orang yang beriman. Rahmatnya Allah, Allah datangkan kepada kita bulan Ramadan, Allah bagi kita macam-macam kelonggaran. Akhirnya Allah tutup, Nabi tutup hadis ni dengan Allah seru kita, ya baghiyal khair aqbil. Wahai yang ingin melakukan kebaikan, aqbil, cepat-cepatlah. Sebab ada macam-macam kelonggaran yang Allah berikan kepada kita. Maka bila lagi masanya? Inilah satu-satunya bulan. Maka sebab tu kalau kita tengok salafus salih terdahulu, mereka sebelum masuk Ramadan 6 bulan sebelum mereka masuk Ramadan, mereka dah buat persiapan. Ya Allah, sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni adalah pesta untuk kita pahala. Di sinilah betapa banyaknya ganjaran di bulan Ramadan ni yang Allah nak berikan kepada kita. Wa ya baghiyasyar aqsir. Kemudian Allah beritahu, wahai yang ingin lakukan kejahatan, cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah kamu lakukan kejahatan. Inilah bulan Ramadan masanya. Kemudian walillahi utaqa'u minan nar. Semua yang Allah bagi tahu kepada kita ni sebab rahmatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah nak kita selamat daripada neraka. Allah nak kita selamat di akhirat kelak. Maka sama-samalah kita menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang lain daripada yang lain.
Bukan sekadar tahan lapar dan dahaga, tetapi kita buat lebih lagi. Itu untuk kita mencapai ciri-ciri orang yang bertakwa yang saya sebutkan tadi. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Dengan penuh keimanan, maksudnya apa? Dia puasa bukan sekadar puasa, dia puasa dengan matlamatnya. Wa ihtisaban. Dan dengan penuh pengharapan. Di bulan Ramadan ni dia hanya berharap kepada Allah. Dia banyakkan ibadah kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia ampunkan dosa-dosanya yang lepas. Kemudian Nabi sambung lagi, wa man qama lailatul qadr, dan barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadr, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia ampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Jadi ada 5 minit lagi. Jadi saya ingin tutup dengan agar kita mencari malam Al-Qadr. Jadi sekarang kita telah pun hampir tiba, sangat dekat dengan 10 akhir Ramadan. Maka di 10 akhir Ramadan ni ada satu malam yang dipanggil malam Al-Qadr, Lailatul Qadr. Yang di mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Yang 83 tahun, dia boleh jadi lebih baik. Maksudnya apa? Kalau kita ibadah pada malam tu, amalan kita akan digandakan lebih daripada 1000 bulan. Ya Allah, tengok rahmatnya Allah. Bulan Ramadan Allah dah bagi macam-macam. Kemudian di hujungnya Allah bagi pula kita peluang untuk kita rebut satu malam yang ganjarannya lebih daripada 1000 bulan. Maka sama-sama kita rebut ganjaran tu dengan cara kita beriktikaf. Sebab tu Nabi SAW apabila masuk ke 10 akhir Ramadan, kana ya'takifu awakhir min Ramadan hatta tatawaffahu Allah Azza wa Jalla. Adalah Nabi SAW apabila masuk 10 akhir Ramadan, dia beriktikaf sehingga dia wafat. Nabi semasa hidupnya dia iktikaf sebanyak 9 kali. Ya Allah, ini hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang dah dijamin syurga pun rebut untuk dapat malam Al-Qadr. Maka apatah lagi kita ni. Jadi sama-sama kita rebut ganjaran ni. Dan bagaimana kita nak tahu amalan kita. Dan akhir sekali, bagaimana untuk kita tahu amalan kita diterima selepas Ramadan. Kadang-kadang kita dah buat dah amalan kita. Kita dah buat dah macam-macam. Tapi mungkin kita nak tahu kat dunia ni, apa tanda hasil amalan kita, solat kita di bulan Ramadan ni diterima. Siapa boleh beritahu? Macam mana kita nak tahu amalan kita ni diterima atau tak? Betul. Dengan kita istiqamah. Kadang-kadang kita lihat di bulan Ramadan ramai orang penuh beribadah, mengaji tanpa henti, banyak khatam. Tapi bila bulan Ramadan, bila habis Ramadan, tinggal. Itu tak istiqamah. Istiqamah ni maksudnya dia buat satu amalan tu konsisten. Dia buat di solat malam, dia konsisten. Maka sebab tu ada ayat Quran, Allah bagi perumpamaan dalam surah An-Nahl, Allah bagi perumpamaan wala takunu kallati. Allah beritahu, dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang dia huraikan benang dia setelah pun kuat daripada ikatannya. Maksudnya bulan Ramadan, masuk Ramadan dia ikat benang dia kuat-kuat, dia banyak ibadah kepada Allah, tapi bila habis Ramadan dia tinggal, dia buka benang. Sia-sia, betul tak? Kita dah jahit baju, tiba-tiba kita buka. Sia-sia dah. Sia-sia. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, innamal a'malu bil khawatib. Amalan yang diterima adalah yang di penghujung. Maka kalau pengakhiran kita dalam keadaan kita tak istiqamah, maka habislah amalan kita tak diterima. Sebab tu ada kisah, ada 2 orang. Yang pertama, semasa hidupnya dia banyak melakukan perbuatan jahat. Tetapi akhirnya dia nak bertaubat kepada Allah. Bila dia bertaubat, Allah wafatkan dia. Ke mana tempat dia? Ke syurga. Dan orang yang kedua pula, sepanjang hidupnya dia ibadah, dia solat malam, dia buat macam-macam ibadah tanpa henti, tapi akhirnya di hujungnya dia fasik. Maka di mana tempat dia? Neraka. Ya Allah, tengok pentingnya untuk kita istiqamah. Jadi semoga kita di bulan Ramadan ni kita dapat memahami Al-Quran, dan dengan kita faham Al-Quran inilah kita dapat khusyuk dalam kita solat. Jadi semoga kita semua lepas ni dapat sama-sama jadikan Ramadan kita kali ni dapat mencapai matlamat dan tujuan utama kita berpuasa, serta kita dapat menjadikan Ramadan kali ini jalan untuk kita menuju ke akhirat. Jadi insya-Allah itu saja daripada saya. Segala yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap, terkasar bahasa, saya minta maaf. Itu semua adalah atas diri saya sendiri. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.